Kemenangan selesa direkodkan Johor Darul Tazim JDT ketika menjamu Melaka FC di Stadium Sultan Ibrahim pada lanjutan Liga Super dengan kemenangan 7-1. Masih segar dalam ingatan ketika JDT bertandang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu pada Jumaat apabila mereka menundukkan pasukan tuan rumah 5-0. Tiga mata diraih itu menyaksikan skuad Harimau Selatan kini mempunyai jurang selesa berbanding pencabar terdekat, Kuching City dan Kuala Lumpur City FC yang masing-masing mengutip 20 mata. Jumlah jaringan kelab selatan tanah air itu berada dalam prestasi terbaik dengan 55 gol sudah dicetak atau purata kira-kira 5 gol setiap perlawanan. Dalam aspek pertahanan pula, JDT juga berada dalam kelas tersendiri selepas kemenangan ke atas Melaka FC menyaksikan mereka kini merekodkan 7 clean sheets direkodkan berturut-turut di pentas Liga Super. Kredit besar harus diberikan terhadap pengendali, Hisco Munoz yang berjaya menepis pandangan serong dilontarkan penyokong sendiri pada awal musim. Ini selepas pertahanan JDT diborosi sebanyak 3 kali ketika kunjungan negeri 9 FC yang meskipun berakhir dengan kemenangan 5-3, ia adalah jauh dari standard sebenar skuad Harimau Selatan. Lebih teruk lagi, kekalahan juara bertahan Liga Super itu kepada Buriram United dalam saingan Liga Juara-Juara AFC ACL Elite mula memberi tekanan sehingga ada yang mendesak pengendali dari Sepanyol berkenaan disingkirkan. Penggiliran pemain dalam kesebelasan utama turut dibangkitkan sesetengah penyokong yang hairan dengan keputusan menurunkan Jairo da Silva lebih kerap berbanding legenda kelab, Bersun yang juga merupakan penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super. Bagaimanapun, kritikan dilontarkan itu tidak menggoyahkan pendirian pihak pengurusan untuk terus mencurahkan kepercayaan buat Munoz dalam meneruskan dominasi skuad Harimau Selatan. Keputusan tersebut mula membuahkan hasil dengan JDT kini semakin sukar dicabar di pentas domestik apabila mereka gayat di persada Liga Super selain sudah menempah tiket ke separuh akhir Piala FA malah, sekiranya dibandingkan dengan musim-musim terdahulu, statistik dimiliki skuad Harimau Selatan adalah jauh lebih baik dari segi serangan maupun pertahanan. Selain itu, beberapa keputusan mengejutkan turut dicatatkan seperti kemenangan 10-0 ke atas Brunei DPMM, 8-0 ke atas Sabah FC dan 7-0 ketika berdepan PDRM FC dan Melaka FC 7-1 menceritakan bagaimana JDT cukup dahaga di hadapan pintu gol lawan. Di pentas ACL Elite pula, permulaan sedikit kekok berjaya diatasi kerana mereka kini sudah berada dalam kelompok 8 teratas dengan kedudukan itu memastikan kemarahan kepusingan kalah mati. Kemenangan ketika berkunjung ke China untuk berdepan Cengurong Cheng menceritakan bagaimana JDT tidak lagi berharap dengan kelebihan beraksi di laman sendiri dan mula berani setiap kali bertandang ke tempat lawan. Tidak terhenti di situ, sebuah lagi aspek permainan Munoz yang wajar dipuji adalah cara diterapkan untuk memastikan setiap pemain dapat menghasilkan impak terbesar. Jairo yang pada awalnya dikritik kerana sukar memberi impak dalam jentera serangan sudah mula menyesuaikan diri dengan 11 gol dan 2 bantuan jaringan diperoleh dalam hanya 8 penampilan Liga Super. Bek kiri, Jonathan Silva yang pada awalnya kurang digemari penyokong juga semakin mengesahkan tempat dalam kesebelasan utama meskipun Corbin Ong masih bersedia untuk beraksi secara kerap. Prestasi memberangsangkan secara berpasukan maupun dalam aspek individu menceritakan Munoz berada di kelas tersendiri dengan dia adalah calon terbaik untuk memimpin JDT. Namun, seperti mana pernah ditonjolkan setiap pengendali skuad Harimau Selatan, prestasi terbaik hanya boleh dinilai berdasarkan sejauh mana perjalanan pasukan itu di pentas ACL Elite. Selain itu taktikal ampur beliau pastinya ditagih di bumi Australia dalam lanjutan Liga ACL Elite menghadapi Melbourne City FC. Sekiranya Munoz dapat melakar sejarah baharu, ini sekaligus meletakkan namanya sebagai antara jurulatih paling cemerlang pernah membimbing kelab terbabit. Menariknya JDT bakal menghadapi jago Australia itu tanpa pemain sayap tambatan Arif Aiman Hanafi. Apakah JDT bakal membawa 3 poin ke bumi Johor nanti? Komentar di bawah video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.